Khazanah labur 600 juta baik pulih Karkosa Seri Negara. Karkosa ni apa? Okey, yang kita tahu dia bangunan peninggalan zaman British lah dulu. Okey, so kerajaan nak baik pulih. Nak baik pulih tu okey je, tapi pendapat akulah sampai 600 juta tu kos dia terlalu tinggi lah. Kalau kerajaan keluarkan khazanah keluarkan 600 juta tu, tempat tu nak buat apa? Apa yang aktiviti yang dia nak buat selepas ini? Dan macam mana nak pastikan pulangan tu return balik kepada khazanah? Kita nak benda tu spesifik lah atas apa nak buat benda tu untuk apa. Kalau kata nak memperkasakan sejarah sahaja, macam tak relevan lah. Nak guna 600 juta tu bukan amount yang sikit. So sepatutnya kerajaan gunalah untuk naik taraf jalan raya ke, naik taraf kita punya fasiliti kesihatan ke, hospital ke, klinik ke, ataupun ataupun hari ni berlaku ribut petir dekat Si Jangkang, habis sekolah kan. So kerajaan boleh guna juga untuk naik taraf sekolah ke. Banyaklah benda-benda yang lebih diperlukan lah 600 juta tu daripada nak digunakan untuk naik baik pulih Karkosa tu. Jadi kerajaan kena detailkan lah nak buat tu untuk apa. Jangan nak main lebur je duit khazanah tu. Kalau khazanah dah banyak sangat duit, lebih baik khazanah open kepada SME Bumiputera yang buat bisnes ni. Lebih baik dah bagi business loan ke, adalah juga returnnya. Bagi duit dekat KPM ke, pasang CCTV tu segera. So mengarut lah mengarut. 600 juta tu amount yang mengarut lah aku rasa.